walaupun kita masuk bertanding dan ada macam-macam komen mengenai parti bersama, mengenai kancil, saya nak ingatkan semua orang yang menonton, pihak media yang membuat laporan, semua yang hadir dan juga pengundi-pengundi bahawa sebenarnya kami ni baru 40 hari tau. Jadi saya harap saudara-saudari faham bahawa sebuah parti yang baru dilancarkan dalam tempoh 40 hari, untuk kita mengadakan satu ceramah macam ini pun sebenarnya satu cabaran yang cukup besar. Mustahil satu parti yang ditubuhkan hanya 2-3 minggu sebelum Dewan Undangan Negeri dibubarkan, memang orang akan ingat bila kita masuk dengan serah leher untuk disembelih. Tapi saya harap saudara-saudari juga nampak bahawa dalam tempoh 2-3 minggu kita berjaya paling kurang setakat ini. Malam ini saya harap pengundi-pengundi dan juga rakyat Malaysia di luar melihat memang betul kancil memang baru, kancil memang kecil. Tapi kalau dalam 3 minggu kita boleh masuk dalam pilihan raya negeri Johor dan mempamerkan rekod kita berkempen yang setanding dengan parti-parti yang lain, maksudnya insya-Allah kancil boleh pergi jauh dalam pilihan raya akan datang. Terima kasih kepada semua yang hadir daripada kawasan sekitar Johor Bahru, juga kepada sukarelawan dan ahli-ahli bersama daripada seluruh negara yang mula sampai untuk berkampung. Saya akan ada di sini 14 hari. Saya harap orang Johor tak bosan tengok muka kita. Dan saya harap lebih ramai lagi sukarelawan dan ahli-ahli bersama datang berkampung di kerusi-kerusi yang kita akan bertanding untuk tempoh 2 minggu akan datang. Ada orang tanya, apa perlunya satu lagi parti baru? Bukankah ini memecah belahkan undi? Apa yang telah berlaku dalam tempoh 2 minggu yang lepas telah pun menjawab persoalan itu. Kita tengok yang berlaku dalam 2-3 hari yang lepas pun. Saya pasti rakyat biasa boleh nampak bahawa parti-parti yang lama yang sedia ada ini memang kerjanya ialah bergaduh sesama sendiri. Mereka tak peduli sebenarnya pasal rakyat biasa, pasal isu rakyat. Yang mereka tahu ialah macam mana percaturan politik sesama mereka agar ada yang dapat peluang untuk jadi Perdana Menteri, untuk jadi Menteri Besar, untuk jadi Menteri, untuk jadi Exco. Baik yang PH, baik yang PN, baik yang BN. Semuanya soal dengan siapa kita nak berkawan dan dengan siapa kita nak tikam. Kalau kita perlu tikam kawan kita supaya kita dapat kursi lebih, kita tikam. Jadi kalau orang tanya, apa perlunya satu lagi parti politik baru sedangkan dah banyak parti-parti politik dan kehadiran bersama ini kononnya akan memecah belahkan undi, saya nak jawab dengan mudah. Kita tengok sendiri, kiri kanan, kita tengok TV, kita tengok skrin. Kita tahu bahawa undi sebenarnya undi itu telah pun pecah. Bahagian besar daripada pengundi atas pagar, mereka mencari-cari siapa sebenarnya ni yang nak betul-betul memberi suara kepada rakyat, kerana sebenarnya banyak isu yang terpaksa dihadapi saban hari oleh rakyat. Kempen setakat ini, PH, BN, PH, dia hentam BN, dia berebut siapa bagi duit, siapa tolong majukan. BN buat benda yang sama, tambah lagi 2 hari yang lepas, Datuk Puan Zakashi buat kamikaze pula dalam UMNO, sekarang bergaduh dalam UMNO pula. Dalam PN, bersatu bergaduh dengan PAS, ada pula wawasan. Tiba-tiba bersatu bertanding, PAS bertanding, berada dalam satu gabungan, tapi PAS kata kami takkan pergi tolong bersatu. Ini belum jadi kerajaan lagi ni. Dengan pembangunan yang banyak masuk ke Johor, memang betul ada pelaburan yang berbilion-bilion. Sebab itu saya tak pernahlah nak bergaduh dengan On Hafiz ke, dengan Anwar Ibrahim ke, siapa yang membangunkan JSSZ, bergaduhlah korang. Tapi pelaburan itu juga akan datang dengan masalah-masalah baru yang akan
perlu ditangani oleh kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Masalah utama ialah soal hak tanah. Kita tak dengar orang bercakap pasal benda tu. Dan bila perkara ini berterusan, pada satu sudut kita boleh berbangga Johor Bahru akan terus nampak maju dan mungkin jadi bandaraya kedua paling besar di Malaysia. Bagus. Tapi akan ada isu-isu lain, contohnya di Johor Bahru hanya ada 8 kampung Melayu. Yang tanahnya, yang itu sajalah ada kampung Melayu. Dan hampir semua kampung Melayu itu hak miliknya ialah hak milik sementara. 99 tahun. Ada tanah yang berbaki hanya 28 tahun. Ada yang berbaki 30 tahun. Kalau tidak ada perancangan yang baik dan juga komitmen kerajaan negeri untuk memastikan bahawa kampung-kampung Melayu yang ada di Johor Bahru ini diberikan pertimbangan yang sesuai untuk kita pastikan mereka tidak pupus daripada Johor Bahru. Yang itu tak ada orang nak bercakap. Tak ada orang nak bercakap. Ada yang 7 lagi kampung baru. Soal tanah dia, kampung Melayu. Tak ada orang nak bercakap. Walaupun kawasan-kawasan ini semua adun dia ialah adun UMNO. Dia tak nak bercakap sebab bila politik itu ialah mengenai percaturan, siapa nak dapat kuasa, siapa nak naik pangkat, maka walaupun wakil rakyat yang dipilih dalam pilihan raya negeri yang lepas itu semua daripada UMNO, dia takkan berani bersuara tegur menteri besar dia. Sama juga kalau wakil rakyat itu kononnya pembangkang di negeri Johor, tapi asalnya daripada PH. Sebab walaupun di Johor ini, sekarang ini PH nampak pembangkang, tapi mereka berkongsi kuasa di persekutuan. Mana boleh wakil rakyat daripada gabungan kerajaan yang sama, macam dari DAP ke, daripada PKR ke, daripada Amanah ke, kalau kritik saja BN UMNO, maka di pusat nanti Anwar Ibrahim akan kata, jangan-jangan nanti aku goyang jadi Perdana Menteri. Akhirnya yang DAP di bawah ni pun tak bersuara juga, saudara-saudara. Jadi itu menjawab, saya harap, kepada orang yang terus bertanya, kenapa perlu wujud satu parti baru seperti bersama? Kenapa kancil ini mesti diberi peluang untuk hidup dan masuk di tengah-tengah Johor Bahru, saudara-saudari? Saudara-saudari akan memilih wakil rakyat. Saudara-saudari bukan pilih wakil parti. Saudara-saudari bukan pilih wakil menteri besar. Saudara-saudari bukan pilih wakil Perdana Menteri. Saudara-saudari dalam tempoh 2 minggu akan memilih wakil rakyat. Kalau kita pilih wakil rakyat, sebenarnya apa yang kita nak paling utama daripada wakil rakyat kita? Kita tak nak dia tabur duit dekat kita. Kita tak nak dia datang bagi bantuan dan kita jadi bahan konten dekat TikTok. Kononnya susahnya lah kita, baiknya lah dia. Kita tak nak macam itu. Kita tak nak dia hanya muncul 2-3 minggu sebelum pilihan raya. Nampaklah semua. Kita tak nak. Yang kita nak ialah kita nak wakil rakyat kita bersuara untuk kita. Susah macam mana pun kita tahu. Bukan semua yang wakil rakyat perjuangkan itu akan berjaya. Kita faham. Kalau dia bersuara untuk kita, kita faham dia ada halangan. Halangan dekat persekutuan, halangan dengan kerajaan negeri, kita faham semua. Tapi sekurang-kurangnya, bila kita bagi undi kepada dia, satu undi kita itu ada nilai yang besar. Bahawa bila sampai masa yang kita perlu dia bersuara untuk kita, walaupun kita ni tak ada apa-apa, walaupun kita mungkin orang susah, tapi kamu naik sebab aku, paling kurang kau bersuaralah untuk aku. Betul ke tidak?